Panjang bulan puasa ni walaupun barai kadang-kadang tu, but still aku go to the gym and work out. Dan of course lah, bila aku pergi gym, aku bawa aku punya peneman, iaitu Sony Limbuds Clip ni. Mari aku cerita kenapa aku suka dia. Design dia style clip on. Dia jenis open ear tau. So dia tak sumbat dalam lubang telinga korang tu. Sumpah memang selesa gila, telinga korang takkan rasa rimas, sakit ataupun peluh kat dalam tu bila pakai pada jangka masa yang lama. Lepas tu dia pun jenis secure, teruk kau gerak macam mana pun, still benda ni takkan tercabut telinga korang sebab dia punya magnetic ni memang strong. Nak lari pecut atas treadmill ke, nak buat hit ke, angkat besi ke, memang elok je kat telinga korang tu. Tak goyang dan tak jatuh langsung kat sini. Lagi satu benda yang aku suka pakai benda ni bila dekat gym adalah sebab dia jenis open ear. So korang lebih aware dengan korang punya surrounding. Mungkin kalau korang pakai typical earbuds ANC tak dengar sangat, buat dengan ni orang tegur ke tak AirPods, kau boleh cakap tanpa ada masalah korang punya pendengaran tak dengar sangat kat sini. Lagi satu, kalau korang jenis squat berpeluh masa workout, tak payah risau juga, benda ni tahan peluh. Lencun macam mana pun tak ada hal punya kat sini. Lepas tu bateri dia pun padu gila. Nak layan lagu dari start warm up sampai habis gym lepak pun relax je. Bateri dia still banyak lagi kat sini. So untuk korang yang aktif, yang pergi gym ataupun banyak berlari tu, this earbuds might actually be worth it lah. Audio quality dia pun not bad, walaupun it's not the best macam korang pakai WF XM6 ke ataupun AirPods. But hey, dia punya point kat sini adalah open ear. So korang nak dapat awareness masa lari tu lah. So itu trade off dekat sini lah. So kalau korang nak cari semua benda tu dekat sebuah earbuds, go check out Sony Limbuds Clip ni. Mana tahu kena dengan jiwa korang kan. So macam masa, stay fit dan juga selamat berpuasa.